act tu bagi aku dia lawan final boss, so dia terlalu cepat sangat untuk tamatkan that pergaduhan. Okay, so today aku nak review satu filem yang bergenrekan biopic punya filem lah. Filem ni kita dapat nombor 1 punya pada tahun lepas, bulan 5. Kita dapat tengok yang nombor 2 punya pula pada April 2026. Filem ni adalah filem Gayung 2, didirect oleh Faizal Ishak, sama juga director yang pertama. All the cast daripada filem nombor 1 dia masih dikekalkan dalam nombor 2 ni. Kita ada Betul Kushairi, Nabila Huda, Syafiq Naswib. So 3 watak utama ni memang dikekalkan dalam filem ni. Aku boleh cerita dengan korang sikit lah dia punya sinopsis dia berceritakan tentang apa. Sinopsis dia menceritakan tentang Datuk Mio Rahman ni. Dia direct sambung lepas apa yang jadi dekat filem nombor 1. Dan nombor 2 ni Datuk Mio Abdul Rahman, dia telah berkhidmat sebagai CID British lah dalam pasukan polis British. Dia telah menyiasat satu kes tentang seorang pegawai polis yang berpangkat tinggi ni yang menerima rasuah dan menjaga macam kongsi gelap lah. Dia menutup segalanya yang apa yang kongsi gelap ni buat. Orang ni adalah Malcolm. So dia dan kawan dia si Fauzi telah initiate untuk go deeper about this case untuk membanteraslah si Malcolm ni. Dan terdapat banyak side effect dengan apa yang Datuk Mio buat dengan this penyiasatan. Dia melibatkan family-family dia, orang sekeliling dia. So kalau nak tahu apa kesinambungan Datuk Mio Abdul Rahman dalam filem Gayung 2 ni, korang kena saksikan filem Gayung 2 ni pada 9 hari bulan 4 2026. So aku dapat tengok early screening pada 5 hari bulan dekat di Pulse. Itu ada tayangan perdana tapi aku tak dapat invitation untuk pergi. Terpaksalah invest sedikit untuk tengok filem Gayung 2 ni dekat wayang yang terdekat dengan aku lah kan. Berbaloi ke tak aku tengok filem ni dekat wayang? So aku akan share dalam aku punya review. Let's go. Welcome back to Movie Z Channel. So today aku akan share dengan korang best ke tidak filem Gayung 2 ni. Dia dapat mengekalkan momentum pada filem pertama dia ataupun tidak. Aku akan share dalam aku punya review ni. So before that, jangan lupa like, share and subscribe aku punya YouTube channel. So siapa yang dah subscribe, thank you for supporting my channel. So bantu aku untuk kembangkan lagi aku punya channel ni supaya aku lebih seronok untuk buat konten lagi banyak about movie-movie yang akan datang. Dan aku cuba untuk buat react trailer juga untuk aku punya channel ni. Korang boleh bagi tahu apa yang korang mahu aku review. Boleh dekat comment section, boleh bagi tahu apa je. Let's go. Kita terus pergi kepada dia punya review lah. Selalunya aku akan pergi dulu pada benda yang aku minat dulu dalam filem ni. So first, benda yang aku minat dalam filem ni adalah Faizal Ishak dapat mengekalkan momentum dan kualiti yang diterapkan dalam Gayung pertama. Kat sini aku boleh share dengan korang, aku sangat suka dia punya team, dia punya cinematography, dia punya color grading dalam filem ni memang sama macam dia buat dalam filem pertama. Benda tu dekat dalam filem nombor 2 ni is dia dapat kekalkan all the benda yang ada pada filem first dia. Tu benda first yang aku suka about dia punya team, dia punya color grading, dia punya cinematography dalam filem ni memang nice gila. So thumbs up untuk Abang Faizal Ishak for this film. Memang cantik. So aku puji in term of that. So itu first. Nombor 2 pula yang aku boleh puji dalam filem ni adalah lakonan. Yes. Again, lakonan dalam filem ni all the cast dapat mengekalkan momentum yang energi dia memang sampai. All the skrip yang dilontarkan dalam filem ni memang sampai. Aku terasa lagi-lagi Nabila Huda, Betul Kushairi, Syafiq Naswib, 3 pelakon ni memang give a good effort lah dalam filem ni. Benda tu memang nampak effort diorang untuk karya dalam filem ni kan. Aku boleh bagi pujian lah in term of lakonan. Tak, bukan 3 orang ni saja, all yang ada dalam filem ni memang memberi effort 110% untuk jayakan filem ni. Tak lupa juga ada satu scene yang aku minat, boleh dikatakan bertakung juga air mata ni kan. Ada satu scene ni memang sedih and emosi dia sampai. So kalau kau nak tahu apa scene yang aku cakap ni, korang kena tengok filem Gayung 2 ni dekat wayang yang terdekat korang. So scene tu ada pada pertengahan second act dengan third act. So kalau kau nak tahu benda apa, korang kena tengok apa yang akan berlaku. It's really touching bila tengok this scene. Aku macam terkedu sekejap tengok benda ni. So itu nombor 2 lah yang aku boleh puji in term of lakonan and then favourite scene aku lah yang ada dalam filem Gayung 2 ni. And then the last one, nombor 3 yang aku boleh puji about this film adalah dia telah tambah baik in term of camera work yang ada dalam filem ni dan koreografi action sequence yang ada dalam filem ni. Sebab nombor 1 aku ada bagi tahu yang tak silap aku, dia punya
action sequence tu dia macam tak sharp. Bila pergaduhan koreografi tu macam dia menunggu pukulan the next sequence, apa yang akan berlaku lah. Tapi bila tengok nombor 2 ni, all the fighting sequence memang cantik, on point, sharp. Camera work dia pun tak adalah macam nombor first punya yang terlalu rapat sangat. Benda tu memang aku puji dalam nombor 2 ni, dia tambah baik in term of dia punya action sequence, dia punya camera work dalam filem nombor 2 ni memang thumbs up. Aku boleh bagi pujian about that. So benda tu memang best bila tengok, sebab kita nak tengok dalam filem action, which is action lah kan. Abang Faizal Ishak dapat improve apa daripada nombor 1 punya filem, dia tambah baik pada filem kedua dia. Itu saja benda yang aku boleh puji about this film. Filem ni dia berdurasi selama sejam 22 minit. Agak pendek. So nanti aku akan share pula pada benda yang aku tak minat pula dalam filem ni. Ada satu je benda yang aku tak minat dalam filem Gayung 2 ni adalah dia punya runtime dia terlalu pendek, terlalu singkat, membuatkan cerita tu jadi cepat. Aku okey je sebab filem ni dia tak bosan, dia tak draggy sebab memang fast pace. Cuma pada first starting of the film tu dia agak terlalu cepat untuk sambung untuk ke filem kedua ni. Sebab filem first yang kita tengok, the ending is macam tak silap aku, Tentera Jepun tu kalah kan. Lepas tu habis kat situ. Aku harapkan, aku nak tengok lah apa perkembangan Datuk Mio after filem yang first tu kan. Cuma dia bagi tahu apa yang berlaku after that. Cuma by tulisan lah. So maybe kalau tuan director boleh tunjuk benda tu melalui video ke dalam bentuk penceritaan lah kan, bukan by text. Sebab dia just tunjuk gambar, slide-slide semua, lepas tu ada tulisan, kita kena baca. Kalau benda tu dibuat dalam bentuk video, benda tu lagi okay. And then okay kot kalau nak drag sikit masa, at least kau bagi sejam 35, sejam 40. So better lah dia ada extra dekat situ. And then boleh dikata untuk third act tu bagi aku, bila lawan final boss, so dia terlalu cepat sangat untuk tamatkan pergaduhan. Tu aku cakap, dia terlalu laju sangat sebab sejam 22 minit. So maybe kalau dia boleh extend sedikit, sejam setengah, sejam 45 minit, it could be more better lah untuk durasi dia. Sebab bila third act punya fighting sequence terlalu laju sangat untuk dia tewaskan the main villain kan. Benda macam tu aku rasa macam dia kurang. Kita nak tengok action tu, so aku nak dia more focus on the action panjang sikit pada hujung third act tu kan. So boleh kita nampak, sebab time yang first kita nampak bila masuk third act tu dia punya fighting sequence semua banyak panjang kan. Tapi yang nombor 2 ni untuk final boss tu dia agak singkat. Aku rasa tak lebih 5 minit kot dia punya gaduh untuk final boss tu. Dia macam tu lah, dia potong sikit lah kat situ bagi aku. Tapi overall this film memang okay, boleh ditonton, and then korang wajib tonton filem ni. Aku harap sangat filem ni box office supaya kita akan dapat nombor 3 pula Gayung kan. Sebab dekat nombor 1 dia dah tease dah kan, nombor 2. Sebab bila tengok nombor 2 punya filem, dia tak ada tease pun. Is it akan ada nombor 3 or not kan. Cuma bagi aku overall this movie memang best. Korang kena tengok sebab action sequence yang ditunjuk dalam filem ni memang cantik. And then korang kena tengok satu scene yang aku mention tadi tu. It's really good. And then camera shoot dia memang fokus on that scene betul-betul. Benda tu memang impactful lah pada aku. Itu saja yang boleh aku share dengan korang about Gayung 2 ni. Filem ni memang best, korang patut tonton. Pergi tengok pada 9 hari bulan dekat wayang yang terdekat dengan korang. And then itu saja yang boleh aku share. Berapakah rating yang aku bagi kan untuk filem Gayung 2 ni. So untuk filem Gayung 2 ni aku bagi sebanyak 8.5/10 untuk filem Gayung 2. So itu saja yang boleh aku share. That's all. Thank you for watching my video sampai habis. And then bye-bye.